kita tahu postnatal ni ataupun penjagaan selepas bersalin. Selepas Okay, bersalin. so kita dalam tempoh berpantang lah. Okay. Penting, memang penting kan, sebab kita ni kan nak pulihkan balik urat kita, kita punya saraf-saraf kita punya otot-otot kita kan. Masa kita bayangkanlah kita mengandung pun selama 9 bulan. Lepas tu kita melahirkan pula. Jadi ada urat-urat ataupun tisu-tisu kita yang luka kan, urat-urat kita yang dah tak sempurna lah orang kata. Jadi kita dengan urutan ni kita pulihkan balik. Pulihkan peredaran darah, pulihkan badan kita supaya untuk lebih kuat. Adakah emosi pun ada satu sebab dia juga? Emosi tu ya, sebab dengan urutan postnatal ni dia lebih pada, kadang-kadang ada orang panggil lebih pada belayan lah. Belayan. Daripada segi tekanan dia pun, kita tak adalah buat urut macam urut biasa. Ya, pelanggan yang biasa pergi spa. Kita lebih pada belayan lah. Belayan. Ada setengah-setengah bahagian badan tu kita tanya dulu nak tekanan ke tak. Kita ni lebih macam rapat lah dengan customer tu kan. Kita nak kawal emosi dia, nak jaga emosi dia. Sebab diorang keadaan pelanggan tu kan tak stable kan. Belum pulih lah sepenuhnya. Jadi sangat penting urutan tu.